biasanya akan nampak produk ni yang non halal punya lah dekat market. Jadi tercetus idea tu disebabkan kita nampak benda yang tergantung tapi kita tak boleh nak makan. Jadi why not saya cakap dengan saya punya partner, kenapa kita tak nak tukarkan dia, jadikan dia halal produk. Biasanya bila kita lihat kotak premium, terlintas di fikiran kurma. Tetapi kali ini isinya berbeza. Tawakal Foods memperkenalkan daging salai pelet, sebuah inovasi tradisi dengan wajah moden. Packaging premium ni sebenarnya kita untuk tujuan contoh kita biasa tengok dekat luar kita sekarang ni, kalau musim perayaan ataupun apa-apa event, kita akan bagi something sagu hati ataupun hadiah. Jadi kita boleh buatkan premium box ni sebagai hamper lah bagi pada customer, bagi pada kita punya saudara ataupun orang yang tersayang lah. Cantik kan? Tapi produk ini lebih daripada sekadar bungkusan. Keunikan daging salai pelet terletak kepada rasa, kualiti dan keaslian resepi tradisi. Dengan inovasi moden, Tawakal Foods berjaya membawa hidangan warisan ini ke tahap lebih eksklusif sesuai untuk dinikmati bersama setiap lapisan masyarakat. Produk ini tercetus hasil kerjasama unik antara pengasas Melayu dan Cina, menggabungkan inspirasi masakan tradisi dengan inovasi moden. Dari situ lahirlah Tawakal Foods. Mula-mula kita tak ada jadikan dia satu production terus. Kita cuba dulu buat dalam 5 kilo ke 10 kilo macam tu. Kita bagi kawan-kawan, saudara mara yang terdekat dengan kita untuk cuba rasa. Dia punya, kita nakkan feedback dia orang lah. Jadi majority yang feedback tu orang cakap yang positif. Jadi dia orang syorkan kenapa you tak nak buatkan produk ni. Bagi memastikan setiap kotak dihasilkan menepati piawaian, proses penghasilan dilakukan di kilang dengan kawalan ketat. Aspek halal memang menjadi fokus utama kami. Pembelian bahan mentah iaitu ayam dan daging mestilah dibeli daripada supplier yang bertauliah. Penyembelihan, sijil penyembelihan juga perlu ada untuk setiap pembelian. Seterusnya cara kerja juga mengikut SOP kebersihan ditetapkan dan mencapai piawaian halal lah. Jadi pelanggan tidak perlu khawatir untuk membeli produk keluaran Tawakal kerana semua operasi yang kami jalankan adalah berpandukan piawaian halal dan kami juga mempunyai SOP yang ketat. Bukan sekadar rasa, strategi pemasaran turut memberi sentuhan moden sesuai dengan selera pasaran masa kini. Saya selalu nampak daging salai bakwa dijual di jalanan. Kalau kita pergi mungkin di Petaling Street, di pasar raya ada kedai yang menjual daging bakwa dan saya selalu tertanya-tanya macam mana agaknya rasa dia sebab kita sedia maklum daging bakwa bukanlah daging yang halal kerana dia adalah makanan tradisi masyarakat Tionghoa ataupun masyarakat Cina lah di Malaysia dan juga di luar Malaysia. Jadi bila saya dapat tahu produk daging bakwa ni disediakan secara halal, bersih dan suci oleh seorang usahawan Bumiputera kita, orang Melayu kita, saya cuba untuk rasa dan itu adalah curiosity saya untuk ambil tahulah macam mana rasa daging ni sebenarnya. Saya kata, rupanya macam ni dagingnya. Dan bila saya bertanya pula kepada kenalan-kenalan saya yang berbangsa lain yang boleh makan makanan yang tidak halal, mereka kata, rasanya sama. Dari dapur kecil ke kilang moden, inovasi ini membuktikan makanan tradisi mampu dipersembahkan dengan wajah baru, lebih premium, lebih istimewa. Dengan 3 perasa utama iaitu lada hitam, kari dan asli, produk ini boleh didapati di Pasaraya Ion seluruh Semenanjung, Hero Market, ST Rosyamat serta stesen minyak terpilih di sekitar Lembah Kelang.